Saya mengalami masalah usus, sakit usus lah. Memangnya dia kerap membuang sembelit. Kemudian saya mendapat rawatan pergi klinik lah. Perawat tu ingat sembelit biasa ya. Bila cek dia masih kerap menjadi. Bila makan ubat dia hilang. Akhirnya doktor cadangkan saya pergi ke hospital lah cek. Penjas benak. Bawah tu dia macam ada ulcerated, dia ulcer macam mass lah. Dia boleh kurang 5 cm tu. Doktor cadang kita kena buat pembedahan lah nak buang benda tu. Tapi benda tu dia di atas saja dia tak tahu tahap untuk kepastian itu ada boleh sembuh, dia pun tak pasti. Mana ada tunjuk perubahan daripada pembuangan pun nampak dah okey, kesakitan tempat rektum tu dah kurang banyak lah. Jadi saya teruskan dengan lawatan ni lah. Saya harap ada kebaikan. Apa pembuangan pun macam okey, dia tak terasa sangat nak buang sangat tu. Tidak, dia tak sempat lah kata. Saya mengalami masalah usus, sakit usus lah. Memangnya dia kerap membuang sembelit. Kemudian saya mendapat rawatan pergi klinik lah. Perawat tu ingat sembelit biasa ya. Bila cek dia masih kerap menjadi. Bila makan ubat dia hilang. Kemudian saya pergi cek lagi klinik lain, bagi makan ubat hilang. Akhirnya doktor cadangkan saya pergi ke hospital lah cek penjas benak. Kemudian bila pergi ke pusat rawatan, dia buat endoskopi lah, cek di atas. Kemudian daripada bawah keadaan atas okey, bawah tu dia macam ada ulcerated, dia ulcer macam mass lah, dia kurang 5 cm tu dekat rektum. Lepas tu dia pembukaan tu ya, dekat anal burst ya. Kemudian doktor cadang dia kata benda dalam okey, dalam semua masuk dalam kamera semua, tak apa, semua dekat permukaan saja. Kemudian doktor cadang kalau nak buat juga kita kena buat pembedahan lah nak buang benda tu. Tapi benda tu dia di atas saja dia bukan dalam. Kalau rawatan pun dia bagi ubat biasa makan ubat. Kemudian saya kata kau nak buat betul kan, kau nak buat betul. Dia kata kalau nak buat kena buat pembedahan, kena buang benda tu. Tapi bila buat pembedahan tu dia kata dia macam masalah luka dia berpanjangan lah, dia tak tahu tahap untuk kepastian itu sama ada boleh sembuh, dia pun tak pasti. Dia dekat luar tu saja. Dalam doktor masuk dalam kamera dekat saluran tu tak ada benda apa dia kata. Cuma dekat permukaan tu saja. Permukaan tu yang jadi darah tu. Sekarang ni dia tak keluar dah. Darah tak keluar dah. Sikit lah kalau najis sembelit ya, ada keluar kali ni. Kalau najis lembut, okey. Kalau saya makan benda lembut, minum air lagi banyak, dia okey. Kalau makan benda air kurang air tu jadi gerak banyak tak boleh. Kalau saya jalan banyak tu kan. Kan benda tu dia tergeser. Dia geser dia macam luka. Jadi saya pelan-pelan, tak boleh kasar-kasar sangat. Jalan pelan-pelan. Saya tak boleh keluar mana, dekat asyik nak buang kan. Bila makan tu kan. Sejam sekali, tak boleh keluar mana. Memang nak keluar saja. Malam tak boleh keluar, siang duduk rumah . Jadi akhirnya saya cerita tak apa, saya minta tangguh dulu untuk saya cari rawatan alternatif lain. Lepas tu saya cuba tempat-tempat lain, rawatan tempat-tempat. Akhirnya baru saya dengar dalam TV dan radio tentang Ibnu Sina. Tu saya datang sini tu. Semula datang sini pada 6 bulan 4. Harapan saya dengan ikhtiar dengan Ibnu Sina ni, semoga Allah dengan izin dapat memberi kesembuhan sepenuh kepada saya agar dapat beribadah semula. Senang nak pergi, nak bergerak, nak pergi solat, nak pergi, tidak susah sangat. Nak pergi masjid pun susah, sekali perut ni asyik nak membuang saja. Jadi sekarang ni dah ada positif dah lah, tapi mungkin tak sepenuh lagi. Tapi insya-Allah dengan izin Allah, dengan bantuan Cik Hakim dengan hikmah ni, dengan sini, dengan kaedah rawatan Ibnu Sina ni, mungkin dapat memberi satu perubahan positif lah kepada saya. Harapan saya betul lah. Dengan izin Allah Taala. Sebenarnya bila tengok tu, banyak testimoni tu. Saya tahu pasal penyakit CKD, penyakit usus, kanser, macam-macam lah. Yang serius lagi lah. Saya pun nak cuba tengok macam mana kan. Macam saya rasa macam saya ni tak berat sangat lagi lah. Macam doktor cek memang gitu. Cuma macam mana nak cuba tengok dengan kaedah rawatan Ibnu Sina ni macam mana. Saya tak tahu macam mana rawatan lah. Bila datang ni baru tahu saya tak. Mula tu memang lah. Saya macam awal tu saya ragu-ragu juga. Lepas tu bila dengar
macam mana Puan Hakimah cerita macam mana kaedah rawatan di sini, apa yang kita buat. Kita sembang dengan isteri saya, kita tak apa, kita cuba tengok mana tahu kalau ada rezeki kita di CIS dulu ni kan. Tempat lain kita cuba dah. Klinik dah beberapa kali kita pergi dah, hospital kita pergi, pusat medical center pun kita dah pergi dah. Perawatan alternatif lain pun kita dah cuba macam kita cuba semua lah. Ini yang kita cuba yang akhir lah. Mana tahu dengan kaedah rawatan yang di sini tu kita ada memberi kita peluang untuk sembuh. Kita cuba tengok insyaAllah. Itulah saya cuba sekarang ni. Walaupun melibatkan kos tapi kita setia juga. Sekarang dah minggu ke-4 dah. Mana ada tunjuk perubahan lah. Daripada keifumbangan pun nampak dah okey. Kesakitan tempat rektum tu dah kurang banyak lah. Jadi saya teruskan dengan rawatan ni lah. Saya harap ada kebaikan. Hakim Ahmad cerita macam mana kaedah rawatan di sini. Puan Hakimah cerita. Oh, saya nampak idea. Mana cara pemakanan kita yang bila toksit banyak dalam badan kita, punca daripada keracunan tu akan menyebabkan penyakit lah. Dia usus, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, itu punca daripada pemakanan. Itu yang bila bermula sini saya pantang, saya banyak pantang ikut panduan yang Coach Izzah cakap kan. Bila amal benar-benar tu minum air banyak, ada nampak perubahan dia tu. Perubahan sikit-sikit, dia tak boleh, dah stay ada pelan-pelan lah. Ada perubahan dia, apa terpumbangan bawah macam okey, dia tak terasa sangat nak buang sangat tu. Tidak, dia tak sempat lah kata. Tak ni sangat. Lepas tu dah macam dah berkawal lah. Lepas tu Najib pun dah lembut, pendarahan tak keluar dah. Lepas tu saya kata nak petunjuk positif tu ada lah. Saya rasa macam seronok juga lah. Hati dah macam okey sikit lah. Duduk main pembangunan pun nampak macam okey. Lah ni sekarang ni dah macam ada okey sikit lah. Dah stabil sikit lah. Dia bergerak sikit lah. Tidak nak bergerak tak boleh.